Dalam banyak benda, satu benda yang paling tak menyesal dalam hidup ialah buat keputusan mula simpan emas masa tengah belajar 2020. Simpan sikit-sikit dalam RM100 sebulan, time tu guna lebihan duit allowance. Alhamdulillah, tahu-tahu dah banyak dah, many more grams to come. Shout out tu Cik Husna Atira, perkongsian beliau di Threads. So apa yang kita belajar daripada Cik Husna ni adalah dia mula simpan emas waktu zaman student lagi. Inilah magicnya tuan-puan bila kita konsisten menabung emas. Tak kisahlah menabung emas ke menabung duit kan. Bermula dengan RM100 setiap bulan, guna duit lebihan untuk mula menabung emas. Public Gold dah sediakan satu platform yang terbaik, sangat sesuai untuk semua lapisan masyarakat, sama ada tuan-puan student ataupun yang baru bersara, yang makan gaji ataupun kanak-kanak bawah umur 18 tahun pun boleh mula menabung emas melalui akaun Emas Gap Public Gold. Akaun Emas Gap ni stands for Gold Accumulation Program. Dia sama je fungsi macam akaun bank kita. Cumanya akaun bank kita simpan RM2 tuan-puan, tapi dalam akaun Emas Gap kita boleh beli dan kumpul gram emas sikit-sikit. Nanti bila dah capai berapa gram yang tuan-puan nak, tuan-puan ada pilihan untuk fizikalkan emas tu dan simpan sendiri dekat tangan tuan-puan. Mana yang mungkin belum tahu, sebenarnya pendaftaran akaun Emas Gap adalah percuma sahaja dan tuan-puan akan dapat bimbingan dealer seumur hidup tuan-puan. Yang belum lagi mulakan simpanan emas dan nak jadi macam Cik Husna tadi, okey, tuan-puan boleh saja komen nak di bawah untuk saya bantu tuan-puan secara percuma dengan sebaiknya.